Reputasi Mei Radzi sampai kepada Maharaja, yang memutuskan untuk menyamar untuk mengetahuinya. Melihat Sida di muka pintu, Li Wen sedar dia mungkin terlepas peluang untuk berjumpa Mei Radzi. Untuk menjaga maruahnya, dia mengkhianati dirinya sendiri. Akhirnya, dengan bantuan isteri bos, dia bertemu dengan Mei Radzi. Mei Radzi ini adalah bekas isterinya yang ditinggalkan. Merasa tertipu, dia bergegas pulang ke rumah dalam keadaan marah, mengambil parang, dan menuru ke arah Mei Radzi. Namun, baru sahaja dia hendak menyerang, air mata Mei Radzi menyedarkan perasaannya terhadap bekas isterinya. Sinaran terakhir emosi. Apabila mengetahui kebenaran, Maharaja berasa tertipu dan mengarahkan Mei Radzi ditangkap dan diseksa dengan teruk. Menghadapi penyeksaan, Mei Radzi menegaskan bahawa dia memang telah menipu Maharaja, tetapi ikrar cinta Maharaja juga palsu. Akhirnya, Mei Radzi dijatuhi hukuman mati dengan cara memenggal kepala. Melihat wanita kesayangannya di saat-saat terakhirnya, Da Juang bermati-matian cuba menyelamatkannya. Dia bergegas masuk ke istana dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan pengawal. Tindakan Da Juang membuktikan kesetiaannya kepada Maharaja. Cinta Mei Zi tidak mementingkan diri sendiri dan teguh.